Macam mana Kak Su dah nampak ada orang? Kak Su dah nampak ada orang lagi. Assalamualaikum dan salam keadilan. Hari ini aku nak bawa korang kembali ke 1 pagi pada tanggal 14 September 2017. Hari di mana negara kita menyaksikan satu tragedi yang bukan sahaja meragut nyawa tetapi juga meragut kewarasan. Tragedi yang berlaku di sebuah pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Keramat, Kuala Lumpur. Angka yang menghantui 23 nyawa yang terdiri daripada 21 orang pelajar dan 2 orang guru tahfiz telah syahid dalam kebakaran itu, yang mana mereka terperangkap. Tetapi bukan disebabkan lita pintas, ia adalah pembakaran terancang yang dilakukan oleh sekumpulan remaja bawah umur yang bosan dan dendam kerana telah ditegur. Ini adalah titik di mana kita mesti bertanya, bagaimana budak-budak sekolah boleh merancang pembunuhan kejam sebegitu? Komen sekarang, anda rasa hukuman sedia ada cukup setimpal untuk jenayah yang dilakukan oleh remaja ini? Dekat sini aku nak kongsikan kronologi ataupun cerita penuh bagaimana kejadian tersebut berlaku secara terperinci. Beberapa hari sebelum kejadian, berlaku perselisihan faham antara pelajar sekolah tahfiz dengan remaja bernama Adli, Jupem, Syahrul, Aiman dan Debak. Mereka-mereka yang tertuduh memaklumkan yang mereka telah diejek dan tidak berpuas hati serta ingin membalas dendam. Syahrul dan Jupem berpakat untuk memasuki pusat tahfiz berkenaan untuk mencuri telefon bimbit yang ada dalam asrama di tahfiz tersebut. Pada pagi 14 September 2017, jam lebih kurang 2.30 pagi, kesemua mereka ini telah berkumpul di kedai minum Cik Mek Molek bersebelahan dengan pejabat PPIM dan telah berbincang untuk membakar sekolah tersebut bagi tujuan membalas dendam. Setelah itu, semua telah beredar. Dan pada hari yang sama, jam lebih kurang pukul 4 pagi, Syahrul bersama Adli pergi membeli minyak petrol di stesen minyak Petron Damai dan mengisi minyak petrol dalam sebotol air mineral yang besar, mungkin yang 1.5 liter tersebut lah. Pada jam lebih kurang 4.30 pagi, mereka telah berkumpul kembali di padang belakang pusat tahfiz tersebut. Ijal dan adik telah nampak Adli memegang botol minyak petrol dipercayai untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Adik telah memanjat memasuki pejabat PPIM kerana mahu tidur. Lebih kurang 10 minit berlalu, Adli bersama Syahrul dan Jupem telah memasuki pusat tahfiz melalui pintu belakang untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Manakala Aiman dan Debak menunggu di luar pagar sebelah belakang pusat tahfiz. Selepas itu, Syahrul dan Jupem mendapati pintu masuk bilik asrama berkunci dan tidak dapat dibuka. Lalu Adli bersama Syahrul dan Jupem keluar semula dan telah turun ke tingkat 1 dan mengambil sebuah tilam untuk letakkan ke pintu masuk asrama di tingkat 2. Selepas itu, Adli, Syahrul dan Jupem telah pergi ke kios bersebelahan dengan pejabat PPIM dan telah memecah masuk kios berkenaan dan mencuri 2 biji tong gas. Satunya berwarna merah dan lagi satu berwarna hijau. Lalu membawa tong gas berkenaan naik ke tingkat 3 pusat tahfiz
dan telah meletakkan satu tongges secara berdiri dan satu tongges secara berbaring dengan muncungnya menghala ke pintu asrama. Setelah itu, Syahrul telah mencucuk menggunakan lidi di muncung kepala gas supaya gas tetap keluar dan menghalakannya ke arah pintu, dan Adli telah mencurahkan minyak petrol di hadapan pintu masuk asrama hingga ke bawah dan telah menyalakan api menggunakan pemetik api. Seterusnya, Adli, Syahrul dan Jupem melarikan diri keluar daripada pusat tahfiz berkenaan, dan setelah itu Aiman dan Debab juga telah melarikan diri menggunakan motosikal jenis Yamaha Legenda berwarna kelabu. Adli menaiki motosikal Suzuki RG Sport seorang diri, dan Syahrul dan Jupem menggunakan motosikal Yamaha Legenda warna hitam biru menghala ke rumah mereka masing-masing. Baik, so itu adalah kronologi terperinci macam mana mereka buat jenayah terancang tersebut. So basically diorang letak tongges, satu menghala ke pintu asrama, satu lagi diletakkan secara berdiri, dicucuk lidi supaya gas terus keluar, dan diorang dah blok pintu ataupun laluan keluar tu guna tilam untuk halang daripada pelajar tahfiz ni untuk melepaskan diri lah. Dan diorang juga dah tabur petrol di sepanjang tangga sampailah ke laluan diorang nak melarikan diri, dan diorang dah cucuh petrol tersebut guna lighter ataupun pemetik api lah. Basically kita tengok memang terancang gila diorang punya plan ni. Nampak macam dah profesional. So korang bayangkan situasi tersebut. Api marak dengan pantas dan jalan keluar satu-satunya telah dikunci. Mangsa yang cuba menyelamatkan diri ditingkap, terperangkap di sebalik jeriji ataupun grill yang tak boleh dibuka. Jeritan mereka tidak didengari sehinggalah terlambat. Dekat sini saya nak kongsikan satu fakta yang mana laporan bomba mendedahkan bahawa bangunan itu juga tidak mempunyai kelulusan pelan dan tak ada ciri-ciri keselamatan kebakaran yang sempurna. Sistem gagal bukan sahaja berlaku di pihak pelaku tersebut, tetapi juga di pihak pengurusan keselamatan. Di sini letaknya fokus saya. Psikologi juvenile delinquency ataupun kita kenal sebagai kenakalan remaja. Sebab tercabar, adakah ego remaja sekarang serapuh ini? Kenapa cabaran kecil boleh diterjemahkan menjadi nafsu untuk membakar manusia hidup-hidup? Ini menunjukkan yang mereka kekurangan empati yang kritikal. Seksyen 302 dan juga Akta Kanak-Kanak, 2 daripada 7 remaja yang lakukan jenayah ini didakwa di bawah Seksyen 302 kerana membunuh, dan seorang di bawah Seksyen 307 dengan cubaan pembunuhan. Tetapi memandangkan mereka adalah kanak-kanak di bawah undang-undang, mereka tidak boleh dijatuhi hukuman gantung. Pada 2023, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan mereka. Namun nasib mereka kini bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Inilah yang membuatkan kes ini terus panas. Adakah keadilan dah berjaya dicapai? Hukuman penjara bagi remaja jahat ini perlu dijalankan amaran terkuat. Kita perlu hentikan budaya zero empathy ni. Tragedi ini sepatutnya menjadi titik perubahan kepada piawaian keselamatan pusat tahfiz dan juga sekolah-sekolah agama dalam Malaysia. Adakah semua pusat tahfiz sekarang dah patuh kepada piawaian keselamatan Jabatan Bomba? Kita perlu selidiki. Jika pelajar ini berasa tercabar dengan pelajar tahfiz, di manakah peranan ibu bapa mereka? Di manakah peranan komuniti?
Kegagalan membentuk moral remaja inilah yang membakar 23 nyawa. Kita cuma boleh berharap jangan biarkan 23 nyawa ni syahid sia-sia saja. Kita perlu desak ketelusan dan tanggungjawab. Kes tragedi tahfiz Ittifaqiyah ini adalah jenayah yang dilakukan atas dasar dendam remeh oleh budak-budak yang telah hilang moral. Ini adalah peringatan bahawa kejahatan tiada usia. Dan peringatan terakhir, jika anda melihat sebarang aktiviti buli atau dendam melampau di kalangan remaja, tolong jangan diam. Sebab ia boleh berakhir dengan api dan darah. Saya tahu anda terkesan dengan kes ini. Tolong sebarkan video ini dan komen keadilan 23 syahid. Mari kita pastikan tragedi ini tidak dilupakan. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.